Assalamualaikum Ikmal. Dah lama kita tak beraya sekali kan, keluar lepak-lepak. Tapi tahun ni ada yang jauh. Kami pun tak tahu lagi sampai ke tak. Info. Yasmin sini tutup. Ubat. Putih. Tak merah. Wow, ubat. Wow, ubat. Weh, tahun ni semua open house kawan kita semua kita dah pergi. Tapi kosong macam ada seorang je kita tak pergi pula. Maksud siapa? Asalnya Ikmal kot. Iman. Sebab lama tak dengar kisah dia. Itulah Iman ni awak letak info dalam grup berapa kau. Kita dah tunggu dia juga ni. Oh lah sebab saya kan selalu pergi dah. Main tahun ni tiba-tiba tak ada. Setiap tahun raya mesti kita pergi rumah dia. Tahun ni awak dia tak abang apa. Nak pergi lah, jom. Jom. Kirimkan kasih sayangku pada yang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi. Rindu berlagu di jalan pulang ke kampung. Degup bergetar jiwa, tak sabar nak jumpa semua. Hari raya indah bila bersama, bergema lagi hari yang mulia. Suasana meriah gembira. Selamat. Hantar kami ni minta maaf sangat raya pertama, raya kedua. Tapi tahun ni serius tak rancak. Tak ada. Momen terlepas memang tak boleh bayang kata ni. Walaupun kita ni kan jarak kita terlalu jauh kan, hang aku beza alam, jangan risau, nanti kita akan jumpa kat KL Hotline. Agak boleh nak. Boleh. Dulu lah.